Next question. Bro, boleh kongsikan lebih detail tentang blue chip? Saham blue chip ni memang safe ke? Memang safe. Okay. Kita nak tengok kenapa kita panggil dia blue chip. You know why kita panggil dia blue chip? Blue chip. Dia panggil dia blue chip sebab itu adalah chips yang kalau kita pergi casino, kita main I don't know what they call it, blackjack ke apa, dia ada chip warna biru. Dan warna biru tu adalah yang paling, saya rasa lah, I think so, yang paling mahal sekali. That's why they call it blue chips. Paling mahal sekali. I guess I don't know. I never play. So I would assume yang blue chip ni harga dia paling mahal. That's why they call it blue chips. Tapi sebenarnya got nothing to do dengan saham. You know, only that they call blue chip stocks, dia mahal. That's why they call blue chip stock, dia mahal. Mahal in terms of value. Okay, blue chip stocks ni ialah bermaksud syarikat yang punya market capitalization yang tinggi. Dia mempunyai bisnes yang pada dasarnya adalah tulang belakang kepada ekonomi negara. Ekonomi negara mengharapkan bisnes dia. Sebagai contoh, kita ambil Tenaga Nasional. Tenaga Nasional adalah tulang belakang penjana elektrik di negara kita ni. So kalau tak adanya Tenaga Nasional, kita tak ada electricity. Begitu juga dengan Telekom Malaysia, adalah pemain utama dalam menjana komunikasi di Malaysia. Walaupun kita nampak banyak syarikat Maxis dan Digi dan Celcom, tetapi semuanya menggunakan salur ataupun network Telekom Malaysia. Very important. Bank adalah penjana institusi yang memberi modal pinjam kepada bisnes. Okay. Kita tak boleh mengharapkan kerajaan tak memberi pinjaman kepada bisnes. Bank yang beri pinjaman kepada bisnes. Jadi ia adalah tunjang ekonomi negara. Okay. Kalau bank kaput. So the economy make sure that the banking sector tu adalah kokoh dan kuat. Okay. Kemudian syarikat-syarikat besar seperti Plantation, KLK, Samdabi, these are syarikat besar. Dan kita lihat shareholder dalam syarikat-syarikat ini adalah very major shareholder yang besar seperti Dana EPF, seperti Permulaan Nasional Berhad. Okay, sebab syarikat ni adalah tunjang ataupun tulang belakang kepada ekonomi. So besar blue chip. Kalau kita tengok blue chip stock adalah saham-saham yang disenaraikan dalam bursa KLCI 30 stock. Itu adalah antara dikatakan saham-saham blue chips. For a beginner, kita tengok saham-saham itu je. Download Malaysia's leading AI investment tool, Value Farm, for free now at Google and Apple Play Store.